Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Rokan Rocky di sini. Selamat datang ke channel saya Rokan Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform social media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So hari ni saya dekat Yamaha Hong Leong, Sungai Buloh. Kita nak tengok pelancaran model motor besar baru Yamaha. Jom. Alright guys, ini dia Yamaha Tracer 9 GT 2026 dah selamat dilancarkan secara rasminya masuk ke pasaran negara kita. Korang tengoklah lampu depan dia pun okey, ini bukan sekadar lampu hadapan gitu-gitu sahaja. Fog lamp dia semua dah built in dengan motor ni dan dia ada sensor. So kalau let's say kalau korang bawa malam-malam, lampu tinggi tu boleh automatic hidup. And bila dia detect ada kereta ataupun motor lain dekat depan korang, dia akan offkan sendiri. Dia ada radar lah. Dikatakan di masa akan datang model Tracer ni mungkin ada sistem macam ADAS yang ada dekat kereta tu lah guys. Mantap guys ADAS tu. So ini windshield standard dia pun cukup tinggi. Dan ini boleh dinaik dan diturunkan secara elektronik lah guys. Ini dah fully turun, yang ini dah fully naik. Saya demo sikit windshield naik turun. Naik. Sistem brake hadapan menggunakan disk kiri dan kanan. Caliper radial 4 port. Master pump pun radial guys. Daripada Nissin agak besar juga caliper belakang ni kan. Paparan meter dia cukup lebar, full colored TFT meter. Korang boleh connect dengan phone korang, korang boleh connect dengan Garmin pun boleh guys And of course skala setting motosikal ni, of course lah ada banyak riding modes and custom modes yang semua korang boleh setting dekat paparan meter dia lah. Banyak button, sampai ke belakang-belakang semua ada button. Of course ada auto cruise datang sekali, dikuasakan dengan enjin triple CP3 ni yang sama digunakan dekat MT-09 sebelum-sebelum ni. So spek dia pun lebih kurang sama lah guys Tengok batang pipe-nya ada 3. Sistem suspension hadapan dia menggunakan fully adjustable KYB suspension, USD fork. And kalau korang tengok ada wire-wire tu kan, electronically control fork system. Sistem suspension belakang dia pun menggunakan monoshock daripada KYB ni, pun fully adjustable juga. Lampu belakang dia saya rasa agak mirip dengan MT-09 saya dulu. Adalah sedikit perbezaan tapi lebih kurang sama lah kan. Betul tak? Ada 2 color, satu warna kelabu matte, satu color hitam matte. Of course dia datang dengan quick shifter up and down. Ini third generation quick shifter. Tangki petrol dia memang besar lah guys, motor-motor touring macam ni kan. 19 liter. And seat dia 2-piece seat, cukup lebar, cukup selesa. Pakai Alcantara Baldu punya material ni. Dah ada lubang-lubang untuk letak pannier box. So selain daripada features radar tu semua, of course kita ada features electronics yang lain yang basic yang ada dekat MT-09 dengan Tracer yang sebelum ni. Kita ada ABS dual channel, traction control, lepas tu lean angle sensor, kita ada quick shifter up and down, yang lain-lain lah, yang goodies yang lain pun semua ada dekat sini. Dia akan masuk terus. So itu muffler exhaust dia sama je macam MT-09 dekat bawah ni. Itulah dia. Itu dia Yamaha Tracer 9 GT tahun 2026 untuk pasaran negara kita. So harga jualan untuk Yamaha Tracer 9 GT 2026 ni bermula daripada RM71,888 sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat dealer-dealer Yamaha yang terdekat dengan korang lah. So pada tangga harga macam tu, and kita dapat sebuah Tracer 9 GT yang pada saya hampir-hampir komplit lah. Dia punya electronic system dia, electronic features dia hampir-hampir komplit. Saya rasa agak murah juga. So boleh di-consider. Macam robot.
Separuh robot dah masuk dalam ni. Dia belum fully robot lagi. Saya pernah tengok motor yang memang lagi gila lah dia punya electronics dia kan. Okey, terima kasih kerana menonton guys. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.